Hi guys, from this to this. Nak tahu macam mana buat? Jom follow saya. Pergi ke delima, then you all scroll ke bawah dan swipe ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dekat sini you all ambil Pixlr AI yang X tu. Okay, mula-mula klik dekat atas 3 garis tu. Belum ada account, you all kena sign up dulu. Dah ada, you all log in, continue dengan you all punya account Google. Kat sini MOE lah. Klik sekali lagi dekat 3 garis tu dan you all ambil AI face swap yang tu. Dekat sini boleh upload face. You all boleh pilih lah foto library ataupun ambil foto. Kat sini saya dah ada gambar saya. Ambil gambar saya ni. Okay, kita scroll ke bawah, ambil lah dekat ni. Upload target ataupun select template. Ada template. Inilah antara template yang ada. So be careful, template-template dia. Wow, gambar dia. Okay, so saya ambil upload target, ambil dekat foto library, ambil gambar Siti Nurhaliza tu. Okay, kita run face swap tu. Kita tunggulah, akan beberapa saat je, kejap je kejadian dia. Okay, kita tunggu. Nah, ni kejadian dia. Jom cuba lain pula. Upload target, ambil gambar ni. Saya gunakan Aini Zakri. Kita tunggu dalam beberapa saat saja. Run face swap ni. Tunggu kejap. Dah siap. Okey, kita tekan gambar ni. Nampak tu view tu. Klik view. Okey, dah puas hati. You all tekan lama-lama and save foto. Mudah je kan? Dapat sesuatu. Follow for more.